Ini maknanya Anwar ni apa? Anwar ni celaka. Kalau macam ini caranya Anwar Ibrahim mempertahankan Azam Baki, tak sampai Jun DAP pun akan ruyup dalam pilihan raya akan datang. Jadi apabila saudara Rafizi aktif menentang mereka, sekarang Rafizi dah jadi mangsa seterusnya. SPRM perlu putih lebih daripada putih. Betul. Kerana Whiter than white lah. Ya, whiter than white. Kita gantung Tan Sri Azam Baki, tubuhkan satu badan untuk menyiasat semelus yang mungkin, seadil yang mungkin. Kesannya kepada anak muda di hadapan nanti, masa depan kami telah pun dirampas oleh orang-orang tua dan kolam dan kotor. You don't suspend him. He can go to the office. He can tell his MACC officer, go harass our friend Rafizi. He can do everything. Dalam semua kes di dunia, kalau ada isu besar, dia kena ambil garden leave. So we demand Azam Baki, be a honourable man. You got nothing to hide, take the leave lah. Takut apa, betul tak? Dua-dua sebut lantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM dibuat menerusi Parlimen. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita ada kuasa, apa lagi kita nak guna kuasa tersebut kalau bukan nak lakukan perubahan. Dan kerana kita berkumpul kerana maruah negara kita telah dipijak oleh Perdana Menteri kita sendiri. Akhirnya bila Anwar Ibrahim jadi PM, apa yang dia buat? Extend contract. Kontrak diulang lagi dan lagi. Dia kata, jangan nak marah Azam Baki rajin. Come on lah. Sebab orang ni kata sekian-sekian sebelum dia nak masuk kerajaan. Bila dia masuk kerajaan, orang-orang macam Azam Baki yang mengawal Putrajaya, dia akan duduk depan pintu awal-awal dan cium tangan Perdana Menteri dan kata, Datuk Seri, kami akan jaga kamu. Kalau macam itu sampai bila-bila, kita lalui pilihan raya banyak mana pun, kita akan ada kesukaran untuk perbaiki sistem yang ada. Saya tak peduli kerajaan mana, saya tak peduli siapa Perdana Menteri, tapi kalau ada unsur-unsur jenayah, kongsi gelap yang mengawal badan-badan besar yang boleh mempengaruhi penguat kuasa, masuklah Perdana Menteri macam mana pun, guyup negara ini saudara-saudari. Sebab itu saya nak tutup dengan begini. Datuk Seri Anwar, dia tengok sebenarnya, bukan dia tak tengok, dia tengok. Dia akan jawab dalam siri pertemuan-pertemuan dengan orang-orang PKR. Sekarang dia keliling satu Malaysia, dia jumpa anggota-anggota PKR. Dia jawab dengan, dia kata orang macam kita semua ni merengek. Merengek, nyek, dia kata. Saya nak beritahu macam ni, kami dah belajar bahawa hanya dengan rakyat merengek dan nyek 20 tahun lebih lah kamu jadi Perdana Menteri saya. Anwar kata, orang buat kerja nak tangkap buat apa? Celaka Anwar. Ini maknanya Anwar ni apa? Anwar ni celaka. Jadi hari ini Pihak SPRM menuduh polis salah laku terlibat dengan pelbagai kegiatan rasuah. Pihak SPRM telah tangkap banyak pegawai anggota polis, kan?
Tetapi hari ini ada peluang untuk polis siasat dia. Apa polis buat? Hei, polis! Polis! Buat apa? Tangkaplah Azam Baki, siasat SPRM. Janganlah selalu SPRM yang bully kamu. Kamu tak berani bully tangkap dia. Nampak sangat kamu ni lemah, polis. Ambil tindakan segera. Kan? Satu lagi tadi, sebelum saya sampai sini, saya nampak dalam berita bahawa Azam Baki dia kata dia tidak perlu cuti. Dia tidak perlu cuti. Sekarang siapa yang buat keputusan dia perlu cuti ke tak perlu cuti? Azam Baki sebagai ketua pesuruhjaya SPRM, Azam Baki sendiri membuat keputusan bahawa dia tidak perlu cuti. Apa ni semua? Tengok saudara Rafizi apabila dia agresif, dia aktif hantam Anwar Ibrahim, mendedahkan salah laku Azam Baki. Kan dia hari-hari dia hantam. Sekarang dia pula dituduh terlibat dengan penyelewengan ke rasuah 1.1 bilion. Tiba-tiba nampak sangat ini adalah balas dendam. Nampak kan kita semua?